Okey, ada sahabat kita tanya, macam Bitcoin tu scam ke tak tuan? Okey, saya nak sentuh pasal Bitcoin sorry lah. Dalam ni memang tak banyak pun yang tahu pasal Bitcoin, tapi saya nak sentuh juga. First kali bila anda nak join Bitcoin ni tu sebab saya cakap, sebelum nak join mana-mana pelaburan, join satu jenis pelaburan ni dulu. Pelaburan yang wajib anda join, iaitu pelaburan ilmu. Okey. Kena belajar apa itu Bitcoin. Bagaimana Bitcoin terhasil, bagaimana Bitcoin itu boleh mendatangkan keuntungan, Bitcoin mana yang betul, Bitcoin mana yang tak betul, Bitcoin mana yang selamat, Bitcoin mana yang tak selamat. Dan anda harus ingat apa-apa pelaburan yang anda join, apa-apa saja pelaburan yang anda join, pelaburan itu risiko. Maknanya untung tu betul, kalau rugi pun betul. Kau jangan ingat bila kau untung tu kau suka, kau happy, kau rasa betul. Bila kau rugi je kau rasa kau kena scam. Salah. Itu sebab saya kata pergi belajar dulu. Dan bila kau belajar Bitcoin, kau kena tahu dulu first kali dibenarkan di Malaysia, legal atau illegal. Apa yang legal? Tak silap saya ada 5 ke 6. Ikut tu. Okay. Kalau dah tahu yang legal pula, macam mana nak join yang legal? Kena belajar. Adakah melalui online? Adakah melalui media sosial? Adakah nak kena pergi office? Kena belajar benda tu. Aku ni sengaja cakap macam ni, nak suruh kau belajar tu supaya kau kan nak kaya, join pelaburan. Inilah proses pembelajaran sebelum nak jadi kaya. Kau jangan nak jadi kaya, kau malas suruh belajar tak nak, suruh pergi cek tak nak. Order je, tuan tolong cek, tuan tolong ni. Senang je kau order Bila aku suruh pergi kelas, kau tak nak pergi. Aku buatlah program percuma, kau tak nak datang. Yang pelaburan tu, yang kencing kau, bayarlah beribu-ribu, kau masuk, kau pergi. Tu sebab aku selalu cakap padan muka. Sorry guys Bang, ni satu lagi ni, abang garang.